Al-Andalusia. Apakah cerita sejarah yang paling awak ingat? Paling ingat atau paling minat paling ingat? Paling minat ke paling ingat ke? Okey. Ada satu zaman ni, kalau boleh buku ni saya nak cerita pasal dia je. Iaitu satu zaman daripada tahun 300 hingga 350 Hijri. Satu fasa yang separuh abad, hampir separuh abad lah, 50 tahun, iaitu pemerintahan Khalifah Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman An-Nasir lidinillah Al-Umawi. Beliau adalah seorang pemuda memegang tampuk pemerintahan Andalus. Dia naik ke tampuk pemerintahan Andalus di saat Andalus dah hancur. Dah separuh hancur. Bayangkan, daripada sebuah kerajaan menjadi 10 kerajaan yang kecil. Jadi seorang pemuda masa tu umur dia 21 tahun. Masa 21 tahun, bayangkan 21 tahun ambil alih pemerintahan Andalus yang berpecah. Kemudian dia naik, dia berjaya satukan Andalus, dan dialah yang memerintah paling lama di Andalus. Bayangkan 50 tahun menjadi raja di Andalus, dan pelbagai kejayaan yang beliau cipta di Andalus seperti pembangunannya, keilmuannya masa ni lah paling rancak, sehingga zaman dia disebut sebagai zaman keemasan. Zaman keemasan. Dan di zaman ini, sejarawan kata ketika dia meninggal dunia, bayangkan ketika mana Abdul Rahman An-Nasir lidinillah ini meninggal dunia, dia meninggalkan khazanah duit perbendaharaan negara sebanyak lebih kurang 10 ataupun 15 juta dinar. 15 juta dinar di dalam khazanah negara ketika zaman itu. Sangat luar biasa. Di dalam buku saya, dalam banyak-banyak tokoh yang saya cerita dalam ni, tokoh-tokoh politik, Abdul Rahman An-Nasir lah yang paling panjang saya tulis. Kalau boleh saya tak nak berhenti untuk tulis pasal beliau. Sebab apa? Sebab zaman ni lah zaman yang paling saya suka. Paling saya suka sebab apa? Sebab bayangkan pekerjaan seorang penulis buku. Ini bukan penulis daripada idea dia, tetapi seorang pencetak. Sebab dulu tak ada mesin cetak, dia orang akan guna tenaga manusia untuk salin balik buku. Bayangkan di zaman itu, orang-orang inilah yang paling mahal gajinya. Sebab apa? Sebab buku-buku ini perlu dikopi, disalin dengan sebanyak mungkin. Jadi semestinya mereka perlukan tenaga manusia dengan lebih banyak. Sebab itulah orang berebut nak jadi pencetak penyalin buku. Ini tak kira lagi orang yang tulis buku dengan idea dan ilmu dia. Ini lagilah kedudukan mereka besar ataupun tinggi di sisi masyarakat Andalus ketika itu. Dan khalifah ini juga, Abdul Rahman An-Nasir lidinillah, menjadi orang besar di Eropah. Bukan Andalus. Andalus tu salah satu tempat di dalam Eropah. Dia menjadi orang besar, ataupun saya sebut dalam buku saya sebagai abang besar di dalam Eropah. Sebab apa? Sebab seluruh Eropah, bayangkan, ini dari segi hubungan diplomatik Andalus dengan dunia-dunia Eropah masa tu, ada utusan yang membawa pelbagai hadiah-hadiah untuk diberikan kepada Abdul Rahman An-Nasir, datang daripada Konstantinopel, datang daripada Roman, bukan Roman, datang daripada Itali, datang daripada Jerman, datang daripada Vikings. Viking yang berada di utara Eropah yang pernah menyerang Andalus ketika dahulu, datang membawa utusan untuk membina hubungan baik dengan Abdul Rahman An-Nasir. Bayangkan, pelbagai hadiah sampai ke istana Andalus ketika zaman Abdul Rahman An-Nasir. Dan beliau ada seorang doktor peribadi, yang seorang beragama Yahudi, nama dia Hasdai bin Shaprut. Hasdai bin Shaprut ni seorang raja peribadi kepada Abdul Rahman An-Nasir yang beragama Yahudi. Hasdai bin Shaprut juga adalah diplomat, menjadi utusan ataupun duta kepada Abdul Rahman An-Nasir untuk bertemu dengan kerajaan-kerajaan di Eropah. Dan ada satu ketika seorang raja daripada kerajaan Kristian Andalus, nama dia saya tak ingat, sama ada nama Sancho I ataupun Sancho II, saya tak ingat, tapi nama dia Sancho lah.
Sancho ini menjadi pewaris tahta kepada kerajaan Kristian di Andalus, tetapi disebabkan rupa fizikal dia yang hodoh, rakyat dia menolak dia. Sebab apa? Sebab perut dia buncit. Sebab dia ni gemuk. Dia dinafikan hak untuk menjadi raja sebab fizikal hodoh. Maka apa dia buat? Dia pergi mengadu dekat Abdul Rahman An-Nasir. Maka Abdul Rahman An-Nasir hantar doktor dia, iaitu Hasdai bin Syafruq tadi, untuk berjumpa dengan raja tadi untuk merawat dia. Sebab dia ada masalah obesiti. Jadi ini hebatnya Abdul Rahman An-Nasir. Sebab itulah dalam buku saya, kalau boleh saya nak cerita lagi panjang pasal Abdul Rahman An-Nasir. Dan kalau nanti sahabat-sahabat baca buku ni, sahabat-sahabat akan perasan yang seorang tokoh ini saja yang saya cerita pasal dia daripada awal, daripada dia baby lagi. Umur dia 2 bulan, 2 minggu, ayah dia meninggal kena bunuh. Jadi daripada zaman tu lagi saya cerita satu persatu bagaimana zaman muda dia, bagaimana dia memerintah, bagaimana dia menjadi khalifah, dan bagaimana dia berjaya menyatukan Andalus sehinggalah dia meninggal di akhirnya. Dan ada satu lagi perbahasan yang kalau boleh saya nak cerita dalam buku ni, tapi saya tak cerita sebab saya rasa dah terlalu panjang saya cerita pasal Abdul Rahman An-Nasir, maka saya cerita dekat sini. Ini cerita rare. Di zaman Abdul Rahman An-Nasir pada tahun 345 Hijri, lebih kurang 5 tahun sebelum meninggalnya ataupun wafatnya Abdul Rahman An-Nasir, berlaku satu kemarau yang sangat dahsyat di seluruh Andalus. Seluruh Andalus kemarau. Bayangkan, telaga-telaga kering, sungai-sungai pula banyaknya yang kering, sehingga tumbuh-tumbuhan banyak yang mati. Maka seperti kebiasaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar umat Islam untuk membuat solat sunat istisqa, untuk minta hujan. Maka di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buat istisqa ini kena buat di lapangan, bukan di masjid. Di satu, tak kiralah padang ke mana-mana tanah yang kosong. Maka diserulah ke seluruh Andalus supaya keluar ke ibu kota Cordoba. Untuk apa? Untuk kita buat solat sunat istisqa sama-sama. Maka di saat semua pemuka-pemuka istana, tak kira Islam ke bukan Islam, semuanya keluar. Walaupun orang bukan Islam dia tak solat seperti orang Islam, tapi semuanya keluar. Sebab apa? Sebab sunnah Nabi untuk buat di padang ni supaya semua orang boleh keluar, untuk kita zahirkan kedaifan kita, kelemahan kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita ni, ya Allah, kami dah kering, kami dah tak ada apa-apa. Tengok, orang tua dah susah, anak-anak pun dah menangis. Itu antara hikmah kenapa dibuat di padang. Maka di saat semua orang dah datang, maka mereka mencari satu sosok yang hilang, yang tak ada di dalam saf solat tadi. Beliau adalah Abdul Rahman An-Nasir lidinillah, seorang khalifah. Dalam ramai-ramai rakyat ni semua dah ada, menteri-menteri, pemuka-pemuka, orang-orang besar semua dah ada, tapi di mana khalifah? Sebab kita nak khalifah yang memimpin solat kita. Maka kata Al-Munzir bin Sa'id bin Al-Munzir Al-Baluti, seorang ulama penasihat kepada Abdul Rahman An-Nasir, kata kepada seorang pembantu khalifah, dia kata, wahai Badar, nama dia Badar, pergilah cari khalifah. Di mana khalifah kita? Orang dah tunggu nak solat ni. Maka Badar sampai ke istana, dia masuk, dia cari, tak ada. Abdul Rahman An-Nasir tak ada. Di mana beliau? Cari, duduk di dalam tempat solat. Beliau dah buat apa? Beliau duduk menangis. Khalifah, saya khalifah, pakai pakaian yang paling buruk yang dia ada. Dia nak menzahirkan kelemahan dia di depan Allah. Seorang khalifah yang memiliki seluruh Andalus, seorang khalifah yang seluruh Eropah takut kepada dia, pakai baju yang paling buruk, duduk di tempat solat, dia berdoa, duduk menangis. Apa yang dia berdoa? Dia kata, ya Allah, ini Abdul Rahman, hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang hina. Ya Allah, jangan kerana Abdul Rahman yang hina dan lemah ini, jangan kerana dosa Abdul Rahman, Engkau menghukum seluruh rakyat aku dengan Engkau menahan hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah. Kesianlah kepada semua rakyat aku. Ya Allah, tengoklah aku. Walaupun aku ada semuanya di dalam kerajaan ini, semua adalah milik-Mu. Aku datang kepadamu hari ini sebagai seorang hamba yang paling hina, paling lemah. Maka si Badar tadi tunggu. Lama betul doa dia ni. Lah, dia pun balik pergi dekat jemaah yang sedang tunggu tadi. Dia cakap kepada Sa'id bin Munzir, seorang ulama. Dia kata, wahai imam, sesungguhnya Amirul Mukminin, khalifah kita, sedang berada di tempat solat dengan pakaian yang paling lusuh, sedang menangis,
meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kata Sa'id bin Munzir, ulama tadi, dia kata, wahai manusia sekalian, baliklah kamu. Kenapa balik? Orang tanya, kenapa balik? Dah kumpulkan untuk solat, tiba-tiba balik tanpa solat. Dia kata, baliklah semua. Sesungguhnya Allah akan turunkan hujan. Sebab apa Allah akan turunkan hujan? Sebab pemimpin kita, orang yang paling nombor satu dalam negara Andalus ini, telah tunduk dan hina di depan Tuhan penguasa langit dan bumi. Percayalah, apabila penguasa dunia tunduk, maka penguasa langit dan bumi ini akan menurunkan hujan. Balik. Maka semua balik dan hujan turun. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua daripada Abdul Rahman An-Nasir, yang saya rasa saya nak cerita tapi tak payahlah sebab panjang sangat. Yang kedua, Abdul Rahman An-Nasir satu ketika dia telah berjaya menyatukan Andalus. Dia berjaya mengembalikan ekonomi dan juga politik Andalus. Masa tu sumber alam Andalus itu diekspor ke seluruh Eropah. Diekspor buah-buah zaitun, diekspor sutera-sutera ke seluruh dunia. Menikmati hasil daripada Andalus, sehingga ekonomi Andalus begitu naik dan kekayaan negara itu melimpah ruah. Dan akhirnya Abdul Rahman An-Nasir buat keputusan untuk bina satu istana yang sangat megah. Bina istana yang sangat megah dengan duit daripada hasil yang masuk tadi. Dibina istana yang sangat mewah, dibina masjid yang sangat mewah, sehingga dia dikritik oleh ulama yang sama tadi, iaitu Sa'id bin Munzir, penasihat dia. Dia kata, ketika siap istana yang menelan belanja ratusan ribu dinar. Bayangkan satu istana ratusan ribu dinar, habis duit negara. Maka naiklah imam tadi di atas mimbar untuk berkhutbah. Di dalam khutbah dia kritik Abdul Rahman An-Nasir. Berani dia. Dia kritik Abdul Rahman An-Nasir. Dia kata, ini adalah satu pembaziran yang sangat dahsyat. Bagaimana mungkin? Apa akal yang kita guna sehingga kita menghabiskan duit ratusan ribu untuk bina satu istana? Maka Abdul Rahman dengar tadi, dia rasa serba salah lah. Yalah, ini kawan baik, ulama lagi, penasihat lagi. Takkan aku nak hukum tu? Maka setelah solat Jumaat, dia pergi jumpa dengan Sa'id bin Munzir tadi. Dia kata, wahai imam, kenapa kamu kritik aku depan orang ramai? Kalau betul pun perbuatan aku salah, kenapa kau tak kritik aku secara personal? Maka kata anak kepada Abdul Rahman An-Nasir, iaitu Al-Hakam. Al-Hakam kata kepada ayah dia, dia kata, wahai ayah, sesungguhnya ulama ini telah memalukan kamu di depan orang ramai. Hukumlah dia, pecatlah dia. Maka apa jawab orang soleh ini? Apa jawapan daripada seorang pemimpin yang memiliki segala-galanya ini? Dia kata, wahai Hakam, bagaimana aku sanggup memecat orang yang ikhlas menasihati aku? Agak-agak kalau aku lantik orang lain menggantikan dia, agak-agak akan ada kekritikan ke atas aku. Semuanya akan jilat. Sebab apa? Sebab tak nak kehilangan jawatan. Itu menunjukkan yang dia ikhlas. Dia mengkritik aku. Akhirnya Sa'id bin Munzir tadi dibebaskan dan menjadi penasihat kepada khalifah sehingga akhir hayat khalifah. Dan banyak lagi cerita yang berkaitan dengan Khalifah Abdul Rahman An-Nasir yang tak mampu untuk saya ceritakan dalam buku ini. Tapi saya sangat suka dan minat apabila saya cerita pasal beliau. Dan itu saja. Okey. Ada soalan yang... Okey, tukar dulu.